Bila dia tak gantung dengan dia, syaitan pun terik dia perasan dia hebat. Maka akhirnya dia macam Fir'aun. Fir'aun apa dia nak tuanmu daripada akhirnya kata apa? Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan yang maha tinggi. Habis usaha terus. Di mana keterikatan itu pentingnya. Sangkaan dengan gantungan kalbi dengan Tuhan itu sangat penting untuk berjalan kepada dia. Kalau tak dia habis. Ya, sebab itu kita sentiasa memandang kekurangan. Orang yang tak mahu memandang kekurangan atau tak reti nak pandang dia tu kurang, dia tak akan dibukakan pintu makrifat sebenar dengan Tuhan. Dia hanya kenal Tuhan dan etikat. Dia nak rasa kehebatan Allah, Tuhan tak bukakan. Sebab apa sangkut Tuhan dia pandang diri dia. Ya, ru'yatul wujud kamani'ah. Kau pandang diri kau tu mani, menyekat akan syuhud akan Allah Subhanahu taala. Sebab dengan topak dengan zikir banyak, supaya zikir terang makin terang, dia memandang azamah, kebesaran, keagungan Tuhan yang maha dahsyat.